RZ ni antara motor pertama yang saya pakai. Oh. Yang saya pernah cerita saya tingkatan 5 tak silap. Umur tahun 2003. Saya pakai RZ. Pakai RZ. Yang saya ada cerita kata saya beli pakai duit beasiswa, duit ayah campur. RZ tu. Tu motor first saya. Beli waktu tu memang waktu tu mak rempit lah. Zaman main motor, zaman sekolah lu biasa lah kan. Kan hebat lah mak ada RZ tu kan hebat waktu tu tu. Tak lah sebab masa tu dia murah. Masa tu baru 2,000-3,000 saja. Oh. Dia tak jadi hebat lah. Kalau kereta laser mahal lah masa tu kan 7,000. Tapi RZ saya beli tu RZ bukan kereta laser. 2,000 lebih 3,000 je jadi biasa lah zaman tu orang pakai RZ ni benda biasa je. Dia tak jadi trend betul-betul lagi. Faham. Waktu tu start komen lagi. Pemain lah. Saya pemain tingkatan 3. Tu dia umur 15. Tingkatan 2 duduk asrama. Tak ada anak pemain lah. Tingkatan 3. Duduk Tafiz tu lah. Tak lah. Percaya orang dia buat tapi. Tadi awak komen abang duduk Tafiz apa? Saya nak tepuk balik. Tu lemak depa apa? Depa komen nombor plate tu. ADN 574. Motor tu saya beli. Tapi sebelum tu saya ada satu motor Yamaha Tek Ayam. Kami panggil Yamaha Tek Ayam. Oh. Apa? Y88 lah. Dia panggil motor tu tak silap saya. Y88. Betul. Motor lepas tu baru saya beli RZ tu. Oh, kira duk main tuti dah dulu. Saya memang pemain tuti ya saya. Oh. Sejak Y15 keluar ni baru main four stroke. Sebelum tu saya main two stroke. Betul. Oh. Oh, hampa tengok hampa. Adik ESR yang naik Lamborghini sekarang. Dulu tingkatan 3, tingkatan 5 dah naik kat ni. Tahu motor tu pun bukan beli. Ha. Motor tu belilah, tapi beli motor barai yang ada orang jual kat saya body. Body sahaja RM15. Duduk dalam telaga. Saya ingat saya ambil body tu dalam telaga. Body buruk lah tau. Body buruk lah. Saya ambil dalam telaga. RM15 beli. Lepas tu saya beli buyung. Saya pasang beli rim. Beli tayar jadi. Lepas tu saya beli arm. Beli sobo. Enjin tu saya tak ingat saya pergi dapat kat mana. Kedai besi buruk ke ataupun arwah abang saya tinggal. Ada satu enjin seketui. Enjin Tek Ayam tu. Kami panggil Yamaha Tek Ayam lah. Pasal pertama jadilah motor sebiji. Habislah kot RM100-200 gitu lah. Saya duduk naik motor tu. Naik sampai tingkatan 4. Tingkatan 5 tak silap saya. Saya beli RZ tu lah. Tak tingkatan 5, tingkatan 4 saya beli RZ. Saya tak ingat lah. Tapi masih sekolah lagi lah. Waktu tu abang Irfan pada ke tu? Irfan ada. Dia satu kelas dengan saya. Oh. Irfan ada satu kelas dengan saya. Saya kawan dengan dia tu start daripada sekolah tu sampai lah. Cuma dulu tak serapat lah sebab dulu dia pergi kerja tempat lain. Macam habis sekolah tu dia pergi kerja di Nazar apa semua tu kan. Tapi kami berhubung lah kan, kontak lah. Tapi tak serapat lah yang hari-hari jumpa ni. Dah dia kerja pun 2 minggu sekali dia balik, seminggu sekali dia balik macam tu lah. Hampa malam ni eksklusif hampa, cerita dulu punya cerita. Malam ni bukan cerita pasal barang ESR. Lagi hampa nak tanya apa? Pak Ancin lagi lama. Pak Ancin saya jumpa dia di asrama. Dia tingkatan 1, saya tingkatan 2. Pak Amcin yang kalau duk pergi buat harita, duk rehaita dia kamai tolong saya kan. Tu antara kalau kawan yang duk ada law yang apa-apa ni kan. Pak Amcin orang yang pertama lah, orang paling lama. Maksudnya kawan abang adik yang geng sekolah, geng rapat-rapat ni semua pergi ke motor punya ni, automotif punya bidang. Kebanyakannya kalau kata kawan saya, tapi dah lah kalau kawan sekolah tu tak ada lah kita. Contoh kawan sekolah kita 10 orang. Sampai law ni yang duk berkawan ni tak ada lah sampai 10 orang. Dah jadi hilang bila ada yang jadi apa dah kerja bagus-bagus ke apa. Kita yang kerja tak mengaji tak pandai ni duk jadi pemain ni. Macam saya dengan Pak Arifan semua ni kan. Di sekolah tu kawan sampai law kawan lah macam tu lah. Tapi lawak Tek Ayam tu dulu memang lawak lah. Body telaga. Sebab apa? Macam mana body dalam telaga? Minta kat orang ke apa? Minta kat orang lah. Body dah buruk dah. Mereka pun mungkin arwah ayah mereka semua orang tak pakai dah. Tek Ayam tu dia boleh jual RM15. Tu panggil motor Tek Ayam? Yamaha Tek Ayam dia panggil. Orang sini panggil Yamaha Tek Ayam lah. Dia ada Suzuki Tek Ayam, Yamaha Tek Ayam. Itulah motor first yang saya beli. Mak Anik macam mana kenal apa komen? Mak Anik zaman duk keluar-keluar lumba dalam pekan ni. Mereka daripada Kodiang. Tapi masa tu taklah serapat lah ni Mak Anik Kodiang tu. Mereka tim mereka lah sebelah Kodiang. Kami tim polis. Duk berlumba lah tu lah dalam pekan malam-malam minggu kan. Lepas tu dalam 10 tahun ni lepas duk main harita drag ni yang kami rapat balik. Pasal dia pemain drag, kami pemain drag macam tu lah. Faham. Jadi abang Anik suruh cerita dah.
Jadi dia duduk main dekat bengkel tu. Naik BMW saya tengok video tu. Cele tu, Cele lepak masa 2013, 2014 dah. Cele 2013 macam tu kot. Yang lama tu Pak Am lah. Pak Am orang paling lama. Pak Am. Pak Am tu kira saya pomen di rumah dia. Kalau Oh. ada gambar-gambar lama saya dia pomen kereta pomen betul tu di rumah dia. Lepas pomen di rumah dia tu barulah buka bengkel di Kangak tu dengan Irfan tu 2013. Sekarang hak tepi jalan tu. Hak kereta. Ya. Yang buka dengan Irfan masa tu 2013. Sebelum asal tu daripada Abang Adib sendiri lah bengkel tu. bengkel tu tak ada lagi. Saya duduk pomen di rumah Pak Am. Okey. Pomen di rumah Pak Am sekali dengan Pak Am lah. Pak Ancin tu, daripada Pak Ancin tu. Pomen motor, pomen kereta semua di situ lah. Lepas tu 2013 tu baru saya kata nak kena buat di ni lah kan. Baru orang nampak duduk dalam kampung siapa nak main. Lepas tu Irfan ni duduk kerja dengan Nazar. Banyak tahunnya dia kerja 7-8 tahun baru dengan Nazar. Lepas tu baru Irfan balik duduk di bengkel tu. Saya dengan dia lah. Kami dua lah. Saya tu. Maksudnya Irfan ni, Abang Irfan ni dia sanggup tinggal kerja hak bergaji tu untuk nak mula ESR. Ya. Adakah Abang Adib dah okey hang kerja aku bayar gaji hang sekian-sekian kan? Tak ada pun. Tak ada pun. Dah dia balik main dah tu. Baru kata, ni kita nak buka ni macam mana nak lepas tu kita nak bagi gaji macam mana. Dia pun kata ikut lah. Bagi je lah. Lepas tu biasalah benda baru buka. Yalah. Bukan nak laku mana hari yang kita baru buka di bandar kan. Masa di kampung pun kita banyak buat racing punya kereta. Tapi banyak lebih kepada pemain kereta sendiri je dulu ni kan. Bila buka di pekan tu barulah ada customer-customer dia main. Tapi dia lah sebulan 2 bulan pertama tu memang bukan model kan. Tapi gaji tu tak kena bayar lah. Pasal dia pun dah berkahwin, ada anak pun semua kan. Kita Waktu kena tu dah brand ESR lah. Ya, first ESR tu. Sebelum saya buka bengkel di situ pun dah ESR dah. Masa saya dah buat pemain di rumah Pak Am ni. Dah nama ESR lah. ESR dah lah. Dah lah asal nama saya tu lah, AD Spotlight Racing tu. Okey, Eddie Spotlight Racing. Jadi sebelum kita buka dekat Kangak tu pun, dia memang ESR dah lah. Faham? Okey.